tu skill dekat penimbang tu, kalau kurus kita rasa kita sihat lah. Kalau nak katakan perubahan daripada sihat tu sendiri adalah kalau dulu sihat tu pada Nana adalah dari segi penampilan lah. So kita tengok apa kata orang tu skill dekat penimbang tu, kalau kurus kita rasa kita sihat lah. Tapi bila dah semakin meningkat usia ni, sihat tu adalah lebih daripada itulah. Maksudnya sihat tu sebenarnya merangkumi daripada fizikal kita, daripada inner kita. Jadi kesihatan itu seiring dengan perubahan umur, dan yang penting sekali Nana lebih mementingkan kesihatan tenaga untuk Nana meneruskan kejayaan Nana, kehidupan Nana, supaya dapat kita bekerja dengan lebih baik. Apa kata orang tu, bersama dengan orang yang tersayang. Itulah definisi sihat bagi Nana. Pada Nana, pada wanita-wanita sana yang sedang bergelut dengan masalah imej diri ke, masalah berat badan ke apa ke, jangan terlalu kata orang tu menyalahkan diri sendiri. Jangan rasa macam susahnya nak turunkan berat badan. Jangan rasa malu dengan diri sendirilah. Yang penting korang jangan fokus kepada kelemahan diri saja, fokus kepada kebaikan yang korang ada juga. So benda-benda tu insyaAllah akan membuatkan kita lebih positif, dan apa-apa pun kesihatan tu lebih penting lah. Kesihatan tu lebih penting daripada penampilan tu. Tapi penampilan dan kesihatan tu kalau boleh kita seimbangkan. So insyaAllah, so pada gadis-gadis di luar sana, sama juga dengan Nana juga. So sama-sama kita support each other, beri sokongan kepada wanita-wanita satu dunia, insyaAllah.